Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Baru-baru ini, Jabatan Imigresen Kuala Lumpur buat satu operasi opsapu dekat Masjid Jamek Kampung Baru. Operasi ini bermula sekitar jam 2 petang. Hasil daripada risikan dan aduan orang awam. Hasilnya, beberapa warga asing yang dipercayai mengamis secara freelance berjaya ditahan. Diorang ni bukan saja duduk minta sedekah, tapi siap pilih masa paling strategik waktu solat Jumaat. Sebab tahu ramai yang akan lalu dan hati tengah lembut nak bersedekah. Menurut sumber, golongan pengemis ini biasanya akan berkumpul sebelum azan dan berpecah selepas solat. Dalam masa setengah jam je, ada yang boleh kutip RM40 dan kalau kena gaya, boleh cecah RM150 selepas orang ramai keluar daripada masjid. Jangan tempatan pula kebanyakan gelandangan, tapi yang warga asing ini memang datang cari peluang. Bukan cari kerja, tapi cari simpati. Operasi selama 1 jam tu berjaya periksa 22 individu termasuk 2 kanak-kanak. Nampak gaya profesion mengemis pun dah jadi kerjaya antarabangsa. Memang patut JIM turun padang sebab kalau dibiarkan, nanti makin ramai datang buat port cari rezeki cara senang. Tujuh. Kok bisa ya nang kebetulan hari yang mantap. Aduh seneng. Karena kita berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Isu warga asing menjadi pengemis. Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah menjalankan satu obs kutip di kawasan tumpuan Masjid Jamek Kampung Baru selepas solat Jumaat. Jom ikuti paparan yang kami bawakan kepada anda.